Pernah terfikir tak, kalau akaun bank kita kena freeze, emas yang dalam simpanan bank kita tu pun akan kena freeze juga. Simpanan apa lagi yang kita ada untuk akses kan? Sebab itulah saya tekankan kepentingan pelbagaikan simpanan. Jangan letak satu tempat sahaja. Ramai sebenarnya hampir semua simpanan mereka ni simpan dalam sistem perbankan. Tetapi jarang kita fikir risiko yang mungkin akan berlaku. Sebab itulah orang kaya dan saya juga memilih untuk asingkan sebahagian daripada simpanan kepada bentuk emas. Sebab tu orang yang ada ilmu ini, mereka memilih untuk mengalihkan sebahagian simpanan mereka ke dalam bentuk emas, dan saya juga buat begitu. Okey, ramai yang tak tahu syarikat Public Gold ni adalah syarikat jual beli emas sahaja, bukan bank. Ramai yang masih keliru ingat Public Gold ni sebenarnya adalah public bank. Bukan. Bila kita menabung dalam akaun emas Gap Public Gold ni, urusannya adalah jual beli emas, bukan akaun simpanan bank. Kita simpan gram emas dalam akaun Gap kita. Jadi jangan letakkan semua simpanan kita dalam satu bentuk aset sahaja. Diversifaikan simpanan. Orang kaya diversifaikan simpanan mereka supaya bersedia menghadapi apa jua keadaan yang akan berlaku. Kalau anda nak mula menabung emas, nak mula untuk diversifaikan simpanan anda bermula sekarang, boleh mula senda RM100 dan ikut bajet masing-masing. Rujuk profil, saya bantu anda sebaiknya.